Di sebatang jalan kecil yang terbentang dari pekan menuju ke sebuah komuniti desa, orang ramai menjalani kehidupan yang serba sederhana. Rumah-rumah kayu 2 tingkat yang usang berselang-seli dengan kedai runcit kecil di tepi jalan. Suara riuh rendah para peniaga di pasar pagi bersaing dengan deruman enjin motosikal yang lalu lalang. Pada pagi itu, kelihatan seorang lelaki tua bertubuh kurus tinggi berjalan perlahan di bahu jalan. Dia memakai kemeja lusuh yang terkoyak sedikit di bahagian lengan, seluar khaki lama yang bertampal dan sepasang selipar getah yang tapaknya sudah haus dan nipis. Kulitnya yang legam dibakar mentari menandakan dia seorang yang telah lama menempuh liku-liku kehidupan melalui pelbagai kesusahan dan kepayahan. Wajahnya dipenuhi kedutan, tetapi renungan matanya tenang. Tiada siapa yang tahu bahawa lelaki tua ini sebenarnya adalah Tan Sri Ismail bin Kasim, Ketua Polis Negara, seorang pegawai polis tertinggi di negara ini yang telah berkhidmat selama berpuluh-puluh tahun, menangkap penjenayah yang tidak terkira banyaknya dan berdepan dengan pelbagai insiden besar yang menggegarkan pasukan polis dan masyarakat. Tetapi hari ini, dia memilih untuk menyamar sebagai orang kampung biasa untuk melihat sendiri cara kerja anggota polis bawahan tanpa sesiapa mengetahui identiti sebenarnya. Tan Sri Ismail adalah seorang yang percaya bahawa menjadi seorang polis tidak diukur pada pangkat atau uniform, tetapi pada hati dan kejujuran. Oleh itu, dia memutuskan untuk menyamar dan berjalan di sepanjang jalan kecil ini untuk melihat dengan matanya sendiri bagaimana polis di kawasan itu melayan penduduk kampung. Apabila melangkah masuk ke pasar pagi kecil tempat penduduk kampung sibuk membeli belah, bau ikan kering, rempah ratus dan sayur-sayuran segar menusuk hidungnya. Tan Sri Ismail berjalan perlahan, menyelit di celah-celah orang ramai yang sesekali menjelingnya dengan pandangan kasihan. Ada juga yang tidak mempedulikannya kerana menganggapnya hanyalah seorang lelaki tua gelandangan yang tiada tempat bergantung. Dia memilih untuk duduk berehat di bawah sebatang pokok besar di satu sudut pasar. Matanya terus memahati orang ramai di sekeliling. Suara tawar-menawar bercampur dengan gelak tawa peniaga. Ada peniaga yang pemurah, memberikan sedikit sayur atau buah percuma kepada pelanggan tetap mereka. Pemandangan ini membuatkan Tan Sri Ismail tersenyum nipis kerana inilah masyarakat Malaysia yang ingin dilihatnya, penuh kemesraan dan saling bantu-membantu. Tetapi di sebalik kemesraan itu, dia dapat merasakan sesuatu yang tidak kena. Beberapa orang penduduk menunjukkan riak wajah takut apabila seorang anggota polis muda berjalan masuk ke dalam pasar. Anggota polis muda yang tegap itu, berpakaian seragam yang kemas, berjalan sambil memegang cota pendek di tangan kanannya. Matanya tajam tetapi terselit kekerasan. Suara beberapa orang peniaga terus menjadi perlahan sebaik sahaja melihatnya. Ada yang tergesa-gesa menyimpan sebahagian barang jualan mereka di bawah meja, seolah-olah takut dituduh melakukan kesalahan. Korporal Nizam dah sampai, bisik seorang makcik peniaga. Tan Sri Ismail yang sedang menyamar mendengarnya dengan jelas. Lelaki tua itu menoleh ke arah polis muda yang bernama Korporal Nizam itu. Matanya meliar memandang sekeliling pasar sebelum berhenti di hadapan seorang wanita kampung yang sedang menjual sayur di tepi jalan. Kau letak barang kat sini macam mana? Ini kawasan larangan berniaga, tahu tak salah undang-undang. Jerkah Korporal Nizam dengan kuat sehingga orang di sekeliling terkejut. Wanita kampung itu menggigil ketakutan, cuba menjelaskan dengan suara terketar-ketar, "Maafkan saya, Encik Polis, saya betul-betul tak ada tempat lain. Sini ramai orang lalu, saya nak jual sayur ni sampai habis, nak beli beras untuk mak ayah saya yang sakit di rumah." Tetapi Korporal Nizam hanya ketawa sinis. Alasan, "Kalau nak berniaga, kenalah pandai bayar duit tapak." Wanita itu memandang polis muda itu dengan putus asa. Air matanya mula bergenang. "Tapi saya tak ada duit, Encik. Jualan setiap hari pun cukup-cukup makan saja. Tak ada duit." "Kalau macam tu, kemas barang kau sekarang. Kalau tidak, aku angkut kau. Masuk lokap," herdik Korporal Nizam. Tan Sri Ismail yang duduk mendengar dalam diam merasakan darahnya mula mendidih. Dia tidak dapat menahan diri lalu perlahan-lahan bangun dan melangkah ke arah mereka. "Encik Polis," suara serak lelaki tua itu kedengaran. Korporal Nizam segera berpaling dengan pandangan menghina. "Apa hal engkau, orang tua? Nak jaga tepi kain orang?
Saya rasa kalau dia tak ada duit, Encik Polis patut tunjukkan belas kasihan, bukan memaksa dan menggugutnya begini, kata lelaki tua itu dengan nada tenang. Korporal Nizam ketawa mengejek. Hoi orang tua, kau siapa nak ajar aku? Aku polis, tahu tak? Aku ada kuasa nak tangkap kau sebab halang tugas aku. Suasana di pasar menjadi senyap sunyi. Semua orang tertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh lelaki tua itu, tetapi Tan Sri Ismail tidak membalas dengan kemarahan. Dia hanya berdiri tegak dengan pandangan yang mantap. Polis yang sebenar melindungi rakyat, bukan menindas orang miskin. Kata-kata ini membuatkan ramai orang di sekeliling terkesima. Korporal Nizam menjadi sangat marah, wajahnya merah padam. Kau nak masuk lokap, kan? Biar aku reka cerita, kau sekarang juga. Selepas berkata begitu, Korporal Nizam berpaling kepada anak buahnya dan mengarahkan mereka menangkap lelaki tua itu dengan tuduhan, orang ni curi barang dalam pasar. Suasana menjadi riuh. Ada yang mahu membantu tetapi takutkan polis. Suasana menjadi sangat tegang. Tan Sri Ismail tidak melawan. Dia membiarkan anak buah Korporal Nizam memegang lengannya dan membawanya pergi di hadapan mata penduduk kampung. Semasa dibawa pergi, Tan Sri Ismail menoleh ke belakang memandang wanita kampung yang sedang menangis itu. Suaranya perlahan tetapi tegas kedengaran, jangan takut, kebenaran tidak akan mati. Walaupun ringkas, kata-kata itu membuatkan ramai penduduk kampung mula berfikir bahawa lelaki tua ini mungkin bukan orang biasa. Dan inilah permulaan sebuah kisah yang akan mengubah kehidupan polis muda itu buat selama-lamanya. Bunyi siren kenderaan polis kedengaran dari jauh sebelum sebuah truk pikap polis masuk dan berhenti di pintu masuk pasar dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka sebaik sahaja kenderaan itu berhenti. Korporal Nizam melangkah turun dengan lagak angkuh, matanya yang tajam meliar memandang sekeliling seolah-olah mencari mangsa. Tan Sri Ismail bin Kasim, yang menyamar sebagai lelaki tua, berjalan perlahan menurut arahan dua orang anggota polis yang memegang erat kedua-dua lengannya. Dia tidak menunjukkan sebarang tanda melawan atau ketakutan. Sebaliknya, dia berjalan dengan tenang seolah-olah sedang bersiar-siar di waktu pagi di tengah-tengah orang ramai di pasar. Ramai penduduk kampung menoleh memandang, ada yang berbisik-bisik dengan risau, ada yang menunjukkan simpati, tetapi tiada siapa yang berani tampil membantu kerana takut akan kuasa polis muda yang terkenal garang dan keterlaluan itu. Sumbat dia naik atas truk. Arah Korporal Nizam dengan suara yang keras. Lelaki tua itu ditolak naik ke bahagian belakang truk pikap. Bunyi rantai besi yang bergeser kedengaran seolah-olah satu tekanan psikologi walaupun sebenarnya dia belum melakukan sebarang kesalahan. Tan Sri Ismail mendongak memandang langit yang dihiasi awan putih, lalu memejamkan matanya seketika. Perasaan tenang di dalam hatinya masih kekal, walaupun sedang difitnah. Jauh di sudut fikirannya, dia menganggap ini sebagai satu peluang yang baik untuk melihat perangai sebenar polis muda di hadapannya. Tidak lama kemudian, kenderaan polis itu bergerak meninggalkan pasar menuju ke balai polis daerah. Di kiri kanan jalan terbentang sawah padi dan rumah-rumah kayu lama. Beberapa orang kampung yang berdiri memandang kenderaan polis itu lalu menunjukkan riak wajah bimbang kerana mereka tahu sesiapa yang jatuh ke tangan Korporal Nizam pasti tidak akan terlepas tanpa kehilangan sesuatu. Apabila tiba di balai polis, truk pikap itu berhenti betul-betul di hadapan pintu utama. Korporal Nizam berjalan mendahului Tan Sri Ismail masuk ke dalam bangunan di tengah-tengah pandangan anggota polis bertugas yang sedang duduk di balai. Orang tua ni curi barang dalam pasar, kena tangkap red-handed. Umum Korporal Nizam dengan kuat agar semua orang dengar. 2-3 orang polis bertugas menoleh memandang lelaki tua itu. Ada yang menunjukkan riak tidak percaya tetapi tidak berani menyuarakan apa-apa di hadapan Korporal Nizam kerana tahu lelaki muda ini bukan calang-calang orang. Sebaliknya, orang kesayangan timbalan ketua polis daerah yang mempunyai cukup kuasa dan kabel untuk menyusahkan sesiapa sahaja yang menentangnya. Tan Sri Ismail hanya tersenyum nipis. Dia dibawa duduk di atas sebuah kerusi besi lama. Di dalam bilik soal siasat, Korporal Nizam berdiri berpeluk tubuh di hadapannya dengan pandangan dingin. Kau nama apa? Duduk mana? Kenapa sibuk hal aku? Jerkahnya dengan kuat. Lelaki tua itu menarik nafas perlahan sebelum menjawab dengan suara tenang, nama tidak penting.
Yang lebih penting, Encik Polis patut gunakan tugas untuk bantu orang kampung, bukan menindas mereka. Korporal Nizam ketawa sinis. Amboi, pandai cakap. Kau ingat kau siapa nak ajar aku? Aku polis, ada kuasa ikut undang-undang, boleh tangkap sesiapa saja kalau ada sebab. Dan apa yang Encik buat pagi tadi, adakah bersebab? Soal Tan Sri Ismail kembali dengan nada yang tenang. Soalan itu seolah-olah lembing tajam yang menusuk hati Korporal Nizam. Dia mengerutkan dahinya. Dengan geram, kau cabar aku ya orang tua? Kalau macam tu, siaplah kau tidur dalam lokap. Dia berpaling dan mengarahkan anak buahnya. Buat laporan tangkapan dia atas tuduhan mencuri dan menghalang tugas penjawat awam. Anggota polis bawahannya berpandangan sesama sendiri dengan teragak-agak kerana mereka tidak nampak lelaki tua itu melakukan kesalahan. Tetapi apabila melihat pandangan tajam Korporal Nizam, mereka terpaksa akur. Semasa bunyi papan kekunci komputer kedengaran, lelaki tua itu hanya duduk diam, membiarkan segalanya berjalan. Dia tidak merungut, tidak membela diri, apatah lagi marah. Sebaliknya, dia memandang segalanya dengan tenang. Dalam kesunyian itu, Korporal Nizam pula yang berasa semakin gelisah, seolah-olah sedang diperlekehkan oleh pandangan lelaki tua itu. Dia berjalan mendekat dan berbisik di telinga lelaki itu dengan nada dingin, "Kau ingat kau hebat sangat? Bagi aku, kau cuma pengemis tak guna. Jangan harap ada orang nak tolong kau." Tan Sri Ismail tidak membalas, hanya memejamkan matanya perlahan seolah-olah tidak mendengar. Tetapi di dalam hatinya, setiap patah perkataan disimpan dengan jelas kerana setiap ayat adalah bukti yang mengesahkan kelakuan buruk anggota polis muda itu. Setelah laporan selesai dibuat, lelaki tua itu dibawa ke lokap kecil yang berbau hapak. Dinding simennya yang lama sudah mengelupas dan jeriji besinya berkarat. Bilik itu suram, hanya diterangi cahaya lampu Kalimantan yang berkelip-kelip. Tan Sri Ismail duduk di atas lantai simen yang sejuk, menyandarkan belakangnya ke dinding lalu memejamkan mata. Masa berlalu perlahan, dia duduk diam seperti seorang pertapa yang sedang bermeditasi. Bunyi bising dari luar tidak mampu mengganggu ketenangan jiwanya. Di luar lokap, Korporal Nizam masih berjalan mundar-mandir dengan resah. Dia tidak faham mengapa lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut seperti orang lain yang pernah dihadapinya. Ini membuatnya rasa tercabar dan ingin mengenakannya dengan lebih teruk. "Esok aku hantar dia ke mahkamah, tuduh mencuri biar masuk penjara." Baru dia tak menyebut lagi, katanya kepada anak buahnya dengan suara keras. Anak buahnya hanya mengangguk, tetapi jauh di sudut hati, mereka mula curiga bahawa lelaki tua yang ditangkap itu mungkin bukan orang biasa. Kerana pandangan matanya yang tenang dan berwibawa tidak seperti gelandangan yang pernah mereka temui. Dan inilah permulaan konflik yang bakal memuncak kepada pendedahan identiti sebenar lelaki tua itu. Pagi keesokannya, cahaya matahari pertama menembusi tingkap kecil lokap yang berdebu dan berbau hapak. Tan Sri Ismail bin Kasim, yang menyamar sebagai lelaki tua, duduk tenang seperti biasa. Renungan matanya tenang dan dingin, tidak terkesan langsung dengan situasi di mana dia telah difitnah. Dia menghabiskan masa mendengar bunyi-bunyian di luar, bunyi tapak kasut polis berjalan, deringan telefon di balai dan suara orang awam yang datang berurusan. Tidak lama kemudian, bunyi tapak kasut kulit yang berat kedengaran menghampiri, diikuti dengan suara yang dikenalinya. "Buka lokap ni, aku nak bawa dia keluar." Suara jerkahan itu milik Korporal Nizam. Dia datang bersama 2 orang anak buahnya. Pagi itu, wajahnya dihiasi senyuman sinis seorang yang berkuasa. Anak buahnya segera membuka pintu lokap dengan kunci. Tan Sri Ismail perlahan-lahan mengangkat muka sebelum bangun dengan tenang. "Ikut aku, orang tua. Hari ini aku akan ajar kau apa makna jadi polis yang sebenar," kata Korporal Nizam sambil menarik lengan lelaki tua itu keluar. Tan Sri Ismail tidak melawan. Dia melangkah perlahan melalui balai utama yang dipenuhi beberapa anggota polis yang sedang bekerja. Semua mata memandang ke arah mereka. Ada yang menunjukkan riak kurang senang, tetapi tiada siapa yang berani bersuara kerana tahu mereka tidak patut campur tangan dalam urusan yang dikendalikan oleh Korporal Nizam. "Kau tahu tak, berniaga dalam pasar tanpa lesen tu salah. Kau pula ada hati nak menyibuk hal aku. Kau ingat kau siapa?" herdik Korporal Nizam semasa mereka berjalan. Lelaki tua itu hanya menjawab dengan nada perlahan, orang yang berani bersuara demi kebenaran walaupun terpaksa difitnah.
Jawapan itu membuatkan Korporal Nizam bertambah marah. Dia mengetap gigi sebelum menolak lelaki tua itu duduk di atas kerusi di dalam bilik soal siasat. Korporal Nizam berdiri berpeluk tubuh memandang lelaki tua itu dengan pandangan tajam. Kau mesti ingat kau ni wali yang turun nak ajar aku. Tapi biar aku beritahu kau, dalam dunia ni, duit dengan kuasa lagi penting daripada kebenaran. Tan Sri Ismail diam membisu, tidak membalas walau sepatah kata. Dia hanya memejamkan matanya perlahan, seolah-olah tidak mahu berdebat dengan orang yang menyalahgunakan undang-undang. Kesunyian lelaki tua itu membuatkan Korporal Nizam semakin berang. Dia menghentak meja dengan kuat sehingga fail-fail di atasnya bertaburan. Jangan buat-buat tak takutlah, orang tua. Dua orang anggota polis yang berdiri di situ berpandangan dengan wajah serba salah. Mereka sendiri nampak Korporal Nizam sedang menggunakan kuasa secara berlebihan tetapi tidak berani menegur kerana bimbang akan dianiaya dalam tugas. Korporal Nizam berpaling dan berkata dengan suara keras, "Hari ni aku akan cari orang untuk tuduh kau mencuri. Lepas tu, kau akan mereput dalam penjara." Dia mengarahkan anak buahnya untuk memanggil seorang makcik peniaga dari pasar yang pernah diugutnya untuk menjadi saksi. Anak buahnya teragak-agak seketika sebelum mengangguk dan berjalan keluar. Sementara menunggu, Tan Sri Ismail membuka matanya semula, memandang Korporal Nizam dan berkata perlahan, "Menjadi polis adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, bukan memaksa rakyat berkhidmat kepada polis." Kata-kata itu membuatkan Korporal Nizam ketawa terbahak-bahak. "Orang tua, kau ni bodohlah. Dunia sebenar tak macam yang kau cakap. Kebenaran tak boleh dibeli, tapi duit boleh beli segalanya." Tiba-tiba, pintu bilik soal siasat dibuka. Seorang makcik peniaga melangkah masuk. Dia adalah wanita kampung yang diugut oleh Korporal Nizam semalam. Korporal Nizam terus berkata, "Cakap yang benar, pakcik ni curi barang dalam pasar, kan?" Wanita itu menggigil. Dia memandang lelaki tua yang masih duduk tenang dengan pandangan damai sebelum menoleh ke arah polis muda yang merenungnya dengan pandangan mengugut. Dia mengetap bibir, tidak berani bersuara. Air matanya mula bergenang. Tan Sri Ismail melihat dengan jelas wanita ini sedang ketakutan. "Cakap, atau kau nak aku tangkap kau sekali?" jerkah Korporal Nizam. Suara itu bergema di dalam bilik. Wanita itu terkejut, lalu perlahan-lahan memejamkan mata, seolah-olah membuat keputusan. Dia memandang lelaki tua itu dengan linangan air mata, tetapi tidak berani menyuarakan kebenaran kerana takut akan kuasa Korporal Nizam. "Ya, dia curi." Suaranya keluar perlahan. Korporal Nizam tersenyum puas. "Semua dah dengar, kan? Dia memang curi barang." Tan Sri Ismail hanya tersenyum nipis. Dia tidak marah kepada wanita yang dipaksa itu. Dia faham bahawa ketakutan terhadap kuasa boleh membuatkan seseorang bercakap sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Dia menoleh dan berkata perlahan, "Jangan salahkan dia, kerana ketakutan adalah belenggu yang lebih berat daripada gari." Kata-kata itu membuatkan wanita tersebut menangis teresak-esak. Dia mahu memberitahu kebenaran tetapi tidak mampu. Korporal Nizam berjalan mendekati lelaki tua itu dan berbisik dengan nada dingin, "Nampak tak, orang tua? Aku dah kata, siapa ada kuasa, dia boleh tentukan hidup mati orang. Kau takkan terlepas dari tangan aku." Tan Sri Ismail tetap duduk diam. Tetapi di dalam hatinya dia tahu, suatu hari nanti semua kebenaran akan terbongkar. Dan hari di mana kuasa disalahgunakan pasti akan diadili oleh keadilan. Pemandangan di dalam bilik soal siasat hari ini hanyalah permulaan kepada sebuah kisah yang akan menggegarkan seluruh masyarakat. Angin yang bertiup melalui jeriji besi tingkap bilik soal siasat yang sempit itu membuatkan suasana di dalamnya senyap. Tetapi tekanan semakin memuncak seolah-olah udara telah disedut keluar. Tan Sri Ismail bin Kasim yang menyamar sebagai lelaki tua duduk diam di atas kerusi yang sedikit bergoyang. Wajahnya tenang, matanya penuh keyakinan. Dia tidak membalas apa-apa walaupun dituduh dengan fitnah. Sementara itu, Korporal Nizam berdiri berpeluk tubuh, memandangnya dengan pandangan mengejek. Wanita kampung yang dipaksa menjadi saksi masih duduk menunduk, tangannya menggenggam hujung bajunya sehingga terketar-ketar. Air matanya masih bergenang, tidak berani walau untuk bertentang mata dengan lelaki tua itu kerana rasa bersalah telah berbohong. "Macam mana, orang tua? Sekarang kau dah tak boleh lari, kan?" kata Korporal Nizam dengan kuat. "Orang pasar pun dah sahkan kau mencuri. Kau tunggu sajalah masuk penjara sampai mati."
Tan Sri Ismail hanya menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan nada perlahan, kata-kata yang lahir dari ketakutan bukanlah kebenaran. Kata-kata itu membuatkan Korporal Nizam marah sehingga merah padam mukanya. Dia menghentak meja dengan kuat sebelum menunduk dan menjerit di telinga lelaki tua itu. Kau tu cuma orang tua pencuri. Tak ada siapa nak dengar apa yang kau cakap. Jangan ingat aku takut dengan nasihat kau. Jeritannya bergema di seluruh bilik soal siasat, membuatkan polis yang berdiri di luar pintu pun terpaksa menjenguk ke dalam dengan risau. Tan Sri Ismail perlahan-lahan mengangkat muka, bertentang mata secara langsung dengan Korporal Nizam. Dia berkata dengan suara perlahan tetapi jelas, polis yang menghina orang miskin sebagai pencuri tanpa melihat kebenaran dengan mata sendiri adalah orang yang paling mabuk kuasa. Kata-kata itu seolah-olah pisau yang menghiris tepat ke jantung Korporal Nizam. Dia terundur selangkah tetapi cuba memaksa diri untuk ketawa mengejek. Hah, kau ingat kau siapa nak ajar aku? Kau tu pengemis, tak ada siapa dalam masyarakat ni nak dengar suara pengemis. Tan Sri Ismail tetap duduk tenang, tidak menunjukkan emosi marah atau mahu berdebat. Dia hanya berkata perlahan, suara orang yang tiada kuasa masih lebih berharga daripada suara polis yang menyalahgunakan undang-undang. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik menjadi senyap sunyi sehingga bunyi nafas pun kedengaran terlalu kuat. Wanita kampung yang duduk di situ terus mengangkat muka, air mata mengalir di pipinya. Dia mahu menjerit memberitahu kebenaran tetapi bibirnya terlalu menggeletar untuk bersuara. Korporal Nizam pula ketawa terbahak-bahak. Orang tua, kau ni bodoh. Biar aku beritahu kau. Dalam dunia ni tak ada kebenaran. Yang ada cuma kuasa untuk terus hidup. Tan Sri Ismail hanya memejamkan mata. Dia tidak membalas kerana dia tahu cercaan polis muda hari ini akan menjadi luka yang terpahat di dalam hati si penutur itu sendiri. Pintu bilik soal siasat terbuka. Ketua Polis Daerah melangkah masuk. Wajahnya serius memandang keadaan di hadapannya lalu bertanya dengan suara tegas, "Apa yang berlaku ni, Korporal Nizam? Kenapa sampai menjerit pada orang awam macam ni?" Korporal Nizam segera berpaling dan menuding ke arah Tan Sri Ismail. "Tuan, orang tua ni curi barang dalam pasar. Kami tangkap dia betul-betul masa kejadian. Dia juga halang tugas saya." Ketua Polis Daerah memandang lelaki tua yang sedang duduk itu dengan pandangan menilai. Dia dapat merasakan sesuatu yang luar biasa dari renungan mata yang tenang itu tetapi masih tidak berkata apa-apa. "Saya akan beri masa tuan untuk siasat tapi saya jamin orang ni memang bersalah," sambung Korporal Nizam dengan yakin. Tan Sri Ismail hanya tersenyum nipis lalu berkata perlahan, "Kebenaran tidak memerlukan jurucakap. Ia akan muncul sendiri apabila tiba masanya." Ketua Polis Daerah mengerutkan dahinya sedikit. Dia berasa hairan mengapa lelaki tua yang difitnah ini langsung tidak menunjukkan rasa takut. Selepas Ketua Polis Daerah keluar, Korporal Nizam masih memandang lelaki tua itu dengan pandangan menghina. Dia menunduk dan berbisik lagi di telinga lelaki tua itu, "Kau ingat baik-baik, kata-kata kau tak ada nilai, tapi kata-kata aku yang akan hancurkan masa depan engkau." Tan Sri Ismail hanya menoleh dan bertentang mata dengannya, lalu menjawab dengan suara perlahan, "Cercaan tuan pada hari ini akan kembali menghantui hati nurani tuan pada masa akan datang." Suara itu tegas dan bergema. Walaupun tidak kuat, ia menusuk jauh ke dalam hati Korporal Nizam. Dan itulah cercaan yang bukan sahaja menyakiti lelaki tua itu, tetapi turut memantul kembali menjadi bayang-bayang dalam jiwa polis muda itu sendiri, tanpa disedarinya. Cahaya matahari lewat pagi menembusi cermin tingkap lama di balai polis, menerangi habuk-habuk yang berterbangan di udara, menjadikan suasana di dalam balai itu suram. Tan Sri Ismail bin Kasim dalam penyamarannya sebagai lelaki tua duduk bersandar di dinding bilik soal siasat, tubuhnya kurus tetapi jiwanya penuh ketenangan. Dia masih tidak membalas atau merungut atas tuduhan yang dilemparkan. Korporal Nizam berdiri berpeluk tubuh di hadapannya, wajahnya penuh keangkuhan dan keyakinan terhadap kuasa yang dipegangnya. Dia memandang lelaki tua itu dengan pandangan menghina sebelum ketawa sinis. "Orang tua, engkau dah tak ada peluang nak bela diri. Saksi dah tuduh kau pencuri. Aku akan siapkan kertas siasatan untuk buktikan kau bersalah. Lepas tu hantar ke mahkamah biar kau meringkuk dalam penjara seumur hidup. Biar kau berhenti berlakon jadi orang baik yang suka ajar orang lain." Tan Sri Ismail hanya mengangkat mukanya perlahan, matanya tenang tidak bergetar. "Apa yang kamu tulis mungkin hanya tulisan yang memfitnah."
Tetapi apa yang kamu buat sedang menulis dosa dalam hidup kamu sendiri. Kata-kata itu membuatkan Korporal Nizam naik berang. Dia menghentak meja dengan kuat sehingga cermin di dinding bergegar. Jangan nak berlagak sucilah. Dalam dunia ni, tak ada siapa peduli pasal kebenaran. Semua orang cuma peduli pada laporan yang polis tulis. Dan aku polis yang boleh tulis apa saja yang aku suka. Tiba-tiba, seorang anggota polis bawahannya masuk sambil membawa beg plastik berisi sesuatu. Dia meletakkannya di atas meja di hadapan Korporal Nizam. Barang kes, Korporal. Di dalam beg plastik itu terdapat sebuah dompet kulit lama berisi wang beberapa ratus ringgit. Korporal Nizam tersenyum puas. Nampak tak, orang tua? Inilah bukti kau mencuri. Tan Sri Ismail hanya menoleh seketika. Matanya tetap tenang. Barang yang kamu cipta bukanlah barang yang pernah saya sentuh. Korporal Nizam ketawa mengejek. Bukti depan mata. Kau nak nafi macam mana pun tak ada siapa percaya. Tan Sri Ismail menoleh memandang anggota polis bawahan yang sedang berdiri. Dia nampak keraguan dan rasa serba salah di wajah mereka, seolah-olah dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Jangan salahkan mereka, kata Tan Sri Ismail dengan suara perlahan, kerana mereka berada dalam sistem yang dikawal oleh kuasa, bukan oleh kebenaran. Korporal Nizam menjadi merah pada mukanya kerana marah. Cukup, bawa dia masuk lokap lagi sehari. Aku akan siapkan kertas siasatan dan hantar ke mahkamah secepat mungkin. Seorang lagi anggota polis mengangguk sebelum berjalan untuk memegang lengan lelaki tua itu dan membawanya ke lokap. Tetapi ketika dia hendak dibawa keluar, Tan Sri Ismail berkata dengan suara yang tegas, kamu sedang menulis takdir hidup kamu sendiri dengan tulisan tangan yang kamu gunakan untuk memfitnah saya. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik menjadi senyap. Anggota polis yang memegangnya pun terasa getaran di hatinya tetapi tidak berani bersuara apabila Tan Sri Ismail dibawa. Kembali ke dalam lokap, bisik-bisik di balai polis mula kedengaran. Ramai anggota polis mula tertanya-tanya mengapa lelaki tua ini langsung tidak menunjukkan rasa takut. Ada yang mula berfikir dia mungkin bukan sekadar orang kampung biasa. Korporal Nizam pula tidak ambil peduli. Dia masih yakin dengan kuasa dan kabel yang dimilikinya. Dia duduk dan mula menulis laporan palsu, memasukkan butiran bahawa lelaki tua itu ditangkap bersama barang bukti dan disahkan oleh saksi. Masa berlalu beberapa jam. Bunyi mesin taip dan pencetak mengisi ruang. Setiap huruf di atas kertas itu adalah jerat yang dipasang untuk lelaki tua, tetapi sebenarnya ia adalah perangkap yang sedang dibina untuk penulisnya sendiri. Menjelang tengah hari, beberapa orang kampung mula datang ke balai polis. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya lelaki tua yang ditangkap itu. Ada yang berasa bersalah kerana tidak membelanya semalam. Ada yang mahu memberi sokongan tetapi takut terkena tempias kuasa Korporal Nizam. Wanita kampung yang dipaksa menjadi saksi duduk diam di atas kerusi di luar. Air matanya mengalir dan tangannya tidak henti-henti menggeletar. Hatinya dipenuhi rasa bersalah kerana tahu dia telah berbohong untuk menyelamatkan diri. Tan Sri Ismail di dalam lokap masih duduk tenang. Kedengaran suara perlahan dia berzikir membuatkan tahanan di sel sebelah pun tertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Masa berlalu hingga ke petang. Korporal Nizam berjalan kembali ke lokap. Dia berdiri berpeluk tubuh sambil tersenyum sinis. Esok kau akan naik mahkamah, orang tua. Siaplah kau mereput dalam penjara. Tan Sri Ismail mengangkat muka. Matanya masih tenang. Penjara tidak akan membuat sesiapa mereput. Hanya hati yang penuh kejahatan yang akan membuat hidup seseorang itu mereput. Korporal Nizam terdiam seketika sebelum ketawa terbahak-bahak. Pandai kau bercakap. Ya. Esok aku akan buktikan pada kau yang kuasa lebih besar daripada kebenaran. Tan Sri Ismail tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memejamkan mata dan duduk tenang seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu masa untuk kebenaran terbongkar sudah semakin hampir. Dan itulah permulaan sebuah fitnah yang akan menjadi senjata makan tuan. Pintu besi yang besar berbunyi berkeriut apabila ditutup di belakang Tan Sri Ismail bin Kasim yang dibawa masuk semula ke dalam lokap. Di dalam bilik kecil yang hanya berdindingkan simen kotor dan berlantai sejuk itu, bau hapak bercampur dengan bau karat dari jeriji besi membuatkan suasana terasa berat. Tan Sri Ismail duduk perlahan-lahan, menyandarkan belakangnya ke dinding. Pandangan matanya masih tenang seperti biasa.
Walaupun difitnah, diherdik dan dituduh melakukan jenayah yang tidak dilakukannya, hatinya tetap tenang seolah-olah dia tahu jalan ini adalah pilihannya sendiri untuk menguji kebenaran dalam masyarakat. Suara dari lokap sebelah kedengaran, "Pakcik kena tangkap sebab apa?" Suara itu milik seorang lelaki pertengahan umur yang ditahan kerana bergaduh. Dia memandang melalui jeriji besi ke arah Tan Sri Ismail. Tan Sri Ismail tersenyum nipis sebelum menjawab dengan suara perlahan. Dia kata, "Saya mencuri, tapi sebenarnya saya tidak buat." Lelaki itu ketawa sinis. Polis sekarang memang macam tu, Pakcik. Kalau tak hulur duit, memang kena tuduh macam-macam. Saya pun kena." Kata-kata itu membuatkan Tan Sri Ismail memejamkan matanya perlahan-lahan. Dia tahu pengakuan lelaki di lokap sebelah itu mencerminkan realiti sebuah sistem yang sedang sakit. Masa berlalu perlahan. Bunyi nyamuk yang berterbangan di dalam lokap membuatkan suasana semakin suram. Tan Sri Ismail mengambil secebis kain buruk yang ada bersamanya, melipatnya menjadi alas nipis, lalu duduk bersila dan mula bertafakur. Cahaya lampu Kalimantan yang berkelip-kelip di siling memantul pada matanya yang tertutup rapat. Di luar lokap, Kopral Nizam masih berjalan mundar-mandir. Dia memandang melalui jeriji dengan pandangan menghina. "Kau ingat dengan duduk pejam mata macam tu boleh tolong kau ke, orang tua? Esok kau tetap kena naik mahkamah dan takkan dapat keluar lagi." Tan Sri Ismail tidak membuka matanya. Dia berkata perlahan dengan hanya satu ayat, "Penjara tidak boleh merampas kebebasan sesiapa selagi jiwanya bebas." Kopral Nizam ketawa kuat, "Kata-kata manis kau tak ada nilainya. Kebenaran terletak pada siapa yang lebih berkuasa dan sekarang kuasa ada di tangan aku." Dia berkata sambil menghentak jeriji besi dengan kuat sebelum berlalu pergi, meninggalkan suasana di dalam lokap kembali sunyi. Tengah malam itu, bunyi anjing menyalak kedengaran sayup-sayup. Angin bertiup kencang sehingga habuk dari siling jatuh berguguran. Tan Sri Ismail masih duduk diam seperti patung. Lelaki di lokap sebelah bertanya lagi, "Pakcik, kenapa Pakcik tak marah, tak mengamuk langsung?" Tan Sri Ismail membuka matanya perlahan, lalu menjawab dengan nada yang tenang, "Kemarahan tidak akan membuat kebenaran muncul. Ia hanya akan membutakan kita." Lelaki itu terdiam seketika. Dia tidak begitu faham, tetapi merasakan kata-kata itu sangat berat dan mampu menenangkan hatinya secara aneh. Pagi keesokannya, bunyi kunci membuka pintu kedengaran sekali lagi. Kopral Nizam datang bersama 2 orang anak buahnya. Dia memandang lelaki tua yang duduk di dalam lokap dengan pandangan kasihan. "Masa untuk bawa kau ke mahkamah, orang tua." Tan Sri Ismail bangun dengan tenang. Dia menghulurkan tangannya untuk digari. Tanpa melawan, seolah-olah menerima takdir, tetapi di dalam hatinya penuh keyakinan bahawa kebenaran akan terselah jua suatu hari nanti. Dalam perjalanan keluar dari lokap, beberapa orang kampung yang kebetulan berada di balai polis melihat kejadian itu dan mula berbisik-bisik. Ada yang bersimpati, ada yang menggelengkan kepala melihat ketidakadilan itu. Wanita kampung yang pernah dipaksa menjadi saksi melangkah ke hadapan. Dia menunduk, tidak berani memandang lelaki tua itu secara langsung. Air matanya membasahi pipi. Tan Sri Ismail hanya berkata perlahan ketika melintasinya, "Jangan salahkan diri kamu. Kebenaran ada bersama kamu." Kata-kata itu membuatkan wanita itu menangis teresak-esak. Dia mahu menjerit memberitahu semua orang bahawa lelaki itu tidak bersalah, tetapi ketakutan terhadap kuasa Kopral Nizam masih membelenggunya. Apabila tiba di trak tahanan, Kopral Nizam menolak lelaki tua itu masuk dengan kasar sebelum ketawa mengejek. "Orang tua, kau takkan dapat lari. Aku akan pastikan kau habiskan sisa hidup kau dalam penjara." Tan Sri Ismail hanya mendongak memandang langit yang semakin cerah. Matanya penuh keyakinan. Tiada siapa boleh memenjarakan kebenaran. Kata-kata itu membuatkan seorang anggota polis yang berdiri di situ tergamam. Dia memandang lelaki tua itu dengan penuh tanda tanya kerana tidak pernah melihat mana-mana banduan yang berani berkata begitu di hadapan Kopral Nizam. Trak tahanan bergerak meninggalkan balai polis, bunyi enjinnya bergema di sepanjang jalan yang berdebu. Tan Sri Ismail masih duduk tenang di dalamnya, seolah-olah sedang menanti masa untuk kebenaran terungkap. Dan di dalam lokap kecil yang baru ditinggalkannya, apa yang tinggal bukanlah jejak ketakutan, tetapi benih keraguan, kesedaran dan kebimbangan di hati orang-orang di sekelilingnya. Trak tahanan yang membawa Tan Sri Ismail bin Kasim dalam penyamarannya sebagai lelaki tua bergerak di sepanjang jalan tanah merah yang terbentang dari balai polis.
Bunyi enjin yang kasar bercampur dengan bunyi rantai besi yang bergemerincing di dalam kenderaan. Ia adalah bunyi yang menekan dan membuatkan sesiapa yang mendengarnya berasa murung. Tan Sri Ismail duduk tenang di satu sudut kenderaan kecil itu. Badannya kurus, tetapi matanya tetap tenang dan dingin seolah-olah dia bukan seorang tertuduh yang difitnah. Dia menggunakan masa itu untuk merenung segala yang berlaku di sekelilingnya, perbualan polis yang duduk di luar, perbuatan Korporal Nizam dan suasana ketidakadilan yang sedang melanda. Orang tua, akhirnya engkau takkan selamat. Esok mahkamah akan putuskan kau bersalah. Suara Korporal Nizam kedengaran dari tempat duduk hadapan penuh dengan nada ejekan. Tan Sri Ismail hanya memejamkan mata dan membalas perlahan, kebenaran tidak bergantung pada mahkamah atau laporan yang kamu tulis. Kebenaran terletak pada perbuatan kamu sendiri. Kata-kata itu membuatkan suasana di dalam truk itu senyap seketika. Seorang lagi polis muda yang duduk di sebelah Korporal Nizam mengerutkan dahinya. Dia memandang melalui cermin ke arah lelaki tua yang duduk di belakang dan rasa syak mula timbul di hatinya. Tidak lama kemudian, truk itu tiba di sebuah balai polis lain untuk menunggu proses penghantaran ke mahkamah pada keesokan harinya. Anggota polis yang bertugas di situ memandang tahanan baharu itu dengan penuh tanda tanya kerana penampilan lelaki tua ini tidak seperti banduan biasa. Tan Sri Ismail dibawa masuk ke dalam lokap sementara. Korporal Nizam mengikutinya dengan senyuman mengejek, manakala dua orang anggota polis yang mengiringinya menunjukkan riak wajah ragu-ragu. Kau tengok tak, orang tua ni masih berlagak tenang. Tunggulah esok, dia pasti takkan terlepas, kata Korporal Nizam dengan kuat, seolah-olah mengisytiharkan kemenangannya. Tetapi sebaik sahaja dia berpaling untuk pergi, seorang polis junior secara diam-diam menoleh memandang lelaki tua yang duduk tenang di dalam lokap. Renungan mata lelaki tua itu membuatkan hatinya tersentuh. Ia bukan renungan mata seorang banduan biasa, tetapi penuh dengan wibawa dan karisma yang sukar digambarkan. Abang nampak tak? Bisik polis junior itu kepada rakannya. Pakcik tu tak nampak macam pengemis pun. Gaya dia macam orang yang dah banyak pengalaman. Pandangan mata dia pun menakutkan. Rakannya mengangguk. Aku pun rasa macam tu. Kau perasan tak, sejak dia kena tangkap, dia tak pernah mengamuk atau takut. Kalau orang biasa, mesti dah menangis. Mereka berdua menoleh sekali lagi. Tan Sri Ismail masih duduk diam, tetapi apabila matanya bertembung dengan mereka, kedua-duanya berasa seolah-olah jiwa mereka ditembusi. Badan mereka sedikit menggigil tanpa sebab. Entah-entah dia bukan orang biasa, kata polis junior itu dengan suara perlahan. Rakannya cepat-cepat menggelengkan kepala. Diamlah, kalau Korporal Nizam dengar, nahas kita. Tapi aku cakap terus terang, aku tak percaya dia pencuri. Malam itu, suasana di dalam lokap sementara itu penuh dengan kesunyian. Hanya bunyi jam dinding yang berdetik perlahan kedengaran. Tan Sri Ismail duduk menadah tangan dan berdoa perlahan, matanya penuh ketenangan seolah-olah sedang menghantar kekuatan kepada semua orang di sekelilingnya untuk menyedari kebenaran. Dua orang polis junior yang bertugas malam itu semakin curiga. Mereka tidak berani bersuara, tetapi di dalam hati mereka mula tertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua ini? Sementara itu, Korporal Nizam tidur lena tanpa menyedari bahawa rakan-rakan sekerjanya mula meragui tindakannya. Pagi menjelang, Tan Sri Ismail masih tenang seperti biasa. Dua orang anggota polis masuk untuk menukar shift. Salah seorang daripada mereka secara diam-diam bertanya kepada lelaki tua itu. Dengan suara perlahan, Pakcik ni siapa sebenarnya? Kenapa Pakcik tak takut langsung? Tan Sri Ismail hanya tersenyum kecil sebelum menjawab perlahan. Satu hari nanti, kamu akan tahu siapa yang patut berasa takut. Ayat itu membuatkan kedua-dua polis itu meremang bulu roma. Mereka berpandangan sesama sendiri tanpa berani berkata apa-apa lagi. Suara Korporal Nizam kedengaran dari luar, siap sedia hantar ke mahkamah, bawa dia keluar. Suasana yang tenang tadi serta-merta diganti dengan ketegangan. Tetapi di dalam hati beberapa orang anggota polis, benih keraguan telah pun disemai dan benih itu sedang tumbuh secara senyap. Cahaya matahari lewat pagi menyinari laman di hadapan Mahkamah Magistrate Daerah. Orang ramai lalu lalang, ada penduduk kampung yang datang berurusan, peniaga yang membuka gerai dan pegawai yang sedang bertugas. Bunyi enjin truk tahanan kedengaran apabila ia berhenti di hadapan mahkamah.
Tan Sri Ismail bin Kasim dalam penyamarannya sebagai lelaki tua dibawa turun dari trak. Gari besi yang sejuk masih membelenggu kedua-dua pergelangan tangannya. Dia berjalan perlahan tetapi tegap, matanya tetap tenang seperti biasa. Korporal Nizam berjalan di belakangnya dengan bangga. Wajahnya penuh keyakinan bahawa hari ini dia akan dapat menyingkirkan lelaki tua yang berani mencabar kuasanya. Kau ingat baik-baik, orang tua. Hari ini aku akan buat kau hilang maruah. Semua orang kampung akan tahu. Kau pencuri dan kau takkan boleh angkat muka lagi, bisik Korporal Nizam di telinga lelaki tua itu dengan nada dingin. Tan Sri Ismail hanya menjawab dengan suara perlahan, kebenaran tidak perlu dijeritkan. Ia akan muncul sendiri walaupun tiada siapa yang menyebutnya. Korporal Nizam ketawa sinis. Aku akan buat kebenaran versi kau lenyap selamanya. Apabila melangkah masuk ke dalam mahkamah, suasana menjadi sunyi. Hakim belum masuk, tetapi orang ramai di dalam bilik bicara mula berbisik-bisik. Ramai yang masih ingat lelaki tua inilah yang ditangkap di pasar beberapa hari lalu dan mereka juga ingat Korporal Nizam adalah polis yang digeruni ramai. Wanita kampung yang pernah dipaksa menjadi saksi juga duduk di barisan belakang. Wajahnya cemas, tangannya menggenggam hujung kain, bibirnya terketar-ketar. Dia tidak berani walau untuk bertentang mata dengan lelaki tua itu. Apabila perbicaraan bermula, Korporal Nizam menyerahkan laporan dan bukti yang telah direkanya, lalu menuduh lelaki tua itu dengan yakin, Yang Arif, lelaki tua ini telah mencuri harta benda di pasar pagi. Ada saksi yang jelas dan ini bukti yang dirampas daripadanya. Dia menunjukkan beg plastik berisi dompet lama yang telah disediakannya sendiri. Orang ramai di dalam bilik bicara menoleh ke arah lelaki tua itu, tetapi apa yang mereka lihat bukanlah ketakutan, sebaliknya renungan mata yang penuh ketenangan seolah-olah lelaki tua ini sudah tahu. Segalanya hanyalah lakonan. Tan Sri Ismail tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk diam seolah-olah menanti masa. Tiba-tiba, suasana menjadi riuh apabila beberapa orang penduduk dari pasar mula berdiri. Saya nampak dengan mata saya sendiri, dia tak curi apa-apa pun. Korporal Nizam yang paksa kami cakap dia bersalah, kata orang pertama. Seorang lagi menyambung, betul. Hari itu saya ada di situ. Dia cuma datang nak tenangkan keadaan, tapi dia pula yang ditangkap dan difitnah. Suara sokongan dari penduduk kampung semakin kuat. Mereka tidak tahan lagi dengan ketidakadilan. Hakim menoleh dengan hairan lalu bertanya kepada Korporal. Nizam, apa semua ini? Kenapa ramai penduduk kampung memberi keterangan yang sama bahawa dia tidak bersalah? Wajah Korporal Nizam mula pucat, tetapi dia masih cuba bercakap dengan suara keras. Mereka semua ini diupah oleh orang tua ni untuk membelanya, Yang Arif. Penduduk kampung serentak menafikannya. Suasana di dalam bilik bicara menjadi kecoh. Pada ketika itu, Tan Sri Ismail membuka matanya dan berkata dengan suara yang jelas, orang yang menyebarkan ketakutan kepada penduduk kampung adalah orang yang sedang menuduh saya di sini. Suasana senyap serta-merta. Semua mata tertumpu kepada lelaki tua itu. Kata-katanya penuh dengan kekuatan, walaupun tidak kuat tetapi bergema di seluruh bilik. Hakim memandang wajah lelaki tua itu dengan teliti sebelum menoleh kepada Korporal Nizam. Tuduhan yang kamu kemukakan ini sangat meragukan. Mahkamah perlu menyiasat lebih lanjut. Korporal Nizam mengetap gigi, peluh mula membasahi dahinya. Dia tidak pernah ditentang sebegini. Keyakinan yang dimilikinya mula goyah. Selepas perbicaraan ditangguhkan, sekumpulan penduduk kampung masih berkumpul di hadapan mahkamah. Mereka bercakap tentang apa yang berlaku. Ramai yang mula mempersoalkan mengapa lelaki tua yang kelihatan begitu tenang itu difitnah sewenang-wenangnya. Beberapa orang anggota polis yang berkawal di situ mula berbisik sesama sendiri. Peliklah kes ni, pakcik tu nampak luar biasa. Renungan mata dia macam pegawai atasan, kata seorang. Seorang lagi mengangguk. Betul, aku rasa macam tengah tengok pegawai tinggi polis, bukan orang kampung biasa. Keraguan mula merebak bukan sahaja di kalangan penduduk kampung tetapi juga di kalangan anggota polis bawahan. Korporal Nizam yang berjalan keluar dari mahkamah menggenggam penumbuknya, wajahnya penuh kemarahan. Dia berbisik kepada anak buahnya, aku takkan kalah. Orang tua ni mesti meringkuk dalam penjara. Tetapi apa yang tidak diketahuinya ialah setiap perbuatannya sedang mencipta keretakan dan kesalahannya bakal berbalik kepadanya.
Selepas hari perbicaraan di Mahkamah Magistrate, apa yang berlaku telah menjadi bualan hangat di seluruh pasar dan komuniti sekitarnya. Penduduk kampung mula berkumpul dan bercakap tentang bagaimana Korporal Nizam memfitnah lelaki tua itu. Ramai yang berani bersuara tentang pengalaman mereka sendiri berdepan dengan penyalahgunaan kuasa polis muda itu. Di Balai Polis Daerah, berita yang tersebar dari mulut ke mulut itu akhirnya sampai ke telinga pegawai atasan di ibu pejabat. Beberapa orang pegawai tinggi mula mempersoalkan mengapa satu kes kecil boleh menjadi isu besar yang dibangkitkan oleh orang ramai. Di dalam bilik kerja Ketua Polis Daerah, telefon di atas mejanya berdering. Dia segera mengangkatnya. Suara di hujung talian adalah suara pegawai pemerintah tertinggi yang memberi arahan terus. Esok, satu pasukan pemantau khas dari ibu pejabat akan datang untuk memeriksa balai kamu. Bersiap sedia. Kata-kata itu membuatkan Ketua Polis Daerah tergamam. Dia tahu kedatangan pasukan pemantau khas bukanlah perkara biasa, lebih-lebih lagi ketika balainya sedang menjadi tumpuan kerana isu integriti. Apabila berita ini tersebar, Korporal Nizam menjadi sangat tertekan. Dia berjalan mundar-mandir di dalam bilik kerjanya, wajahnya penuh kerisauan. Walaupun dia cuba menyembunyikannya, ramai anak buahnya mula nampak keyakinannya semakin goyah. "Semua dengar sini," jerit Korporal Nizam kepada anak buahnya. "Esok pasukan dari ibu pejabat akan datang. Jangan sampai cerita pasal orang tua tu sampai ke telinga mereka. Siapa yang buka mulut, siaplah." Ramai anak buahnya mengangguk ketakutan, tetapi ada juga yang mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena dan menyembunyikan perkara ini mungkin bukan jalan penyelesaian. Di dalam lokap, Tan Sri Ismail bin Kasim masih duduk tenang seperti biasa. Matanya penuh keyakinan. Dia tahu apa yang ditunggu-tunggu akan tiba kerana kedatangan pasukan pemantau dari ibu pejabat adalah isyarat bahawa kebenaran hampir terbongkar. Malam itu, sekumpulan penduduk kampung berkumpul di hadapan balai polis. Mereka membawa makanan dan minuman untuk diberikan kepada lelaki tua itu. Walaupun dihalang oleh polis, suara desakan orang ramai semakin kuat sehingga tidak dapat disembunyikan lagi. Wanita kampung yang pernah dipaksa menjadi saksi datang. Dengan wajah yang dibasahi air mata, dia berkata kepada orang ramai, "Saya tak nak menipu lagi. Saya akan cakap perkara sebenar di hadapan pasukan pemantau itu nanti." Kata-katanya disahut dengan sokongan orang ramai. Ramai yang menjerit, "Kami takkan biarkan ketidakadilan berlaku lagi." Pagi keesokannya, sebuah van putih berlogo Ibu Pejabat Polis Bukit Aman masuk ke perkarangan balai. Orang ramai mengerumuni untuk melihat. Tan Sri Ismail yang berada di dalam lokap tahu masanya telah tiba. Pegawai-pegawai dari pasukan pemantau turun dari van, semuanya berpakaian seragam penuh, melangkah dengan tegap. Bunyi tapak kasut mereka bergema di seluruh kawasan. Ketua Polis Daerah bergegas menyambut mereka dengan cemas, cuba memastikan semuanya kelihatan teratur, tetapi pasukan pemantau tidak mempedulikannya. Ketua pasukan hanya berkata ringkas, "Bawa kami ke lokap dan tunjukkan semua fail kes terbaru." Korporal Nizam yang berdiri di sebelahnya terasa darahnya tersirap. Dia tahu di dalam lokap itu ada sesuatu yang cuba disembunyikannya dan fail kes itu penuh dengan bukti palsu ciptaannya. Apabila tiba di hadapan lokap, Ketua Pasukan Pemantau berhenti dan memandang Tan Sri Ismail yang sedang duduk bersandar di dinding. Lelaki tua itu perlahan-lahan bangun dan bertentang mata dengan Ketua Pasukan itu. Matanya tenang, tetapi membuatkan Ketua Pasukan itu merasakan satu tekanan yang aneh. Ketua Pasukan itu menoleh dan bertanya dengan suara tegas, "Ini ketahanan yang ditangkap atas kesalahan mencuri?" Korporal Nizam segera menjawab, "Betul, Tuan. Orang inilah yang mencuri di pasar. Kami ada bukti dan saksi." Tan Sri Ismail hanya tersenyum nipis. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri tenang dan memerhati segalanya dengan pandangan yakin. Ketua Pasukan Pemantau itu merenung jauh ke dalam mata lelaki tua itu dan serta-merta berasa seolah-olah sedang dipandang balas dengan satu kuasa yang luar biasa. Dia mengerutkan dahinya sedikit tetapi masih tidak berkata apa-apa. Kemudian, dia mengarahkan pegawainya membawa keluar semua fail case untuk diperiksa. Semasa meneliti butiran, banyak perkara yang tidak selari. Bukti yang direkodkan jelas kurang meyakinkan. Kenapa laporan ini tiada tanda tangan saksi yang jelas? Tanya Ketua Pasukan itu dengan suara tegas.
Wajah Kopral Nizam mula berubah. Dia cuba memberi penjelasan tetapi kata-katanya tergagap-gagap. Suasana menjadi sangat tegang. Rakan-rakan polis yang lain mula berpandangan sesama sendiri. Ada yang menunduk kerana tahu apa yang berlaku tidak normal dan ini mungkin peluang untuk kebenaran terbongkar. Dan ketika segalanya sedang memuncak, Tan Sri Ismail bin Kasim dalam penyamarannya sebagai lelaki tua mengucapkan satu ayat yang membuatkan semua orang di situ terdiam. Pemeriksaan hari ini bukan sekadar untuk memeriksa fail case, tetapi untuk memeriksa hati setiap anggota polis yang berada di sini. Suara itu bergema, walaupun tidak kuat tetapi menusuk ke dalam hati setiap orang yang berdiri di situ. Ketua pasukan pemantau terdiam seketika sebelum mengangguk perlahan. Dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa mengenai kes ini dan orang yang berdiri di dalam lokap itu mungkin bukan sekadar seorang lelaki tua biasa. Angin pagi bertiup melalui balai polis. Bunyi daun yang bergesel kedengaran seperti bisikan yang mengingatkan semua orang agar berhati-hati. Suasana di balai hari ini tidak seperti biasa. Kehadiran pasukan pemantau khas dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman membuatkan setiap pegawai berasa gementar dan tertekan. Tan Sri Ismail bin Kasim dalam penyamarannya sebagai lelaki tua masih berada di dalam lokap sementara. Dia duduk tenang sambil menadah tangan, matanya damai seolah-olah menanti waktu. Dia tahu hari ini adalah hari di mana kebenaran akan mula tersingkap. Ketua pasukan pemantau memeriksa dokumen dengan teliti, wajahnya serius. Dia mengambil laporan tangkapan dan membacanya baris demi baris sebelum mengangkat muka dan bertanya dengan suara tegas, Kopral Nizam, kenapa laporan tangkapan ini tidak lengkap? Banyak bukti yang tidak jelas dan saksi pun tiada. Pengesahan tanda tangan, peluh membasahi dahi Kopral Nizam, tetapi dia cuba menjawab dengan suara yang dikeraskan. Tuan, keadaan masa tu kelam kabut, saksi tak sempat tanda tangan. Tapi semua yang saya rekod adalah benar. Ketua pasukan pemantau itu masih merenungnya tajam sebelum menoleh ke arah lelaki tua di dalam lokap. Tan Sri Ismail masih duduk diam. Pandangannya yang tenang tetapi mendalam itu membuatkan ketua pasukan pemantau berasa hairan. Dia tidak pernah bertemu mana-mana tahanan yang langsung tidak menunjukkan rasa takut. Sementara itu, penduduk kampung yang berkumpul di luar balai mula menjerit menuntut keadilan. Bebaskan Pak Cik tu. Dia tak bersalah. Suara mereka semakin kuat sehingga suasana di dalam balai menjadi lebih tegang. Ketua Polis Daerah melangkah masuk dengan wajah bimbang. Dia tahu jika keadaan ini dibiarkan berlarutan, ia tidak akan dapat dikawal lagi. Kopral Nizam, perkara ini perlu dijelaskan. Kalau ada kesilapan, kamu perlu bertanggungjawab, kata Ketua Polis Daerah dengan suara tegas. Kopral Nizam mengetap gigi, kemarahan dan ketakutan bercampur baur. Dia berpaling dan menjerit ke arah tahanan di dalam lokap. Kau ni memang menyusahkan aku, orang tua. Tan Sri Ismail hanya bangun perlahan-lahan, matanya tenang. Dia berkata dengan suara yang dapat didengari semua orang, orang yang menyusahkan diri sendiri bukanlah saya, tetapi perbuatan kamu sendiri. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik menjadi senyap. Rakan-rakan polis yang lain mula berpandangan. Hati ramai yang mula berpihak kepada lelaki tua itu. Pada ketika itu, wanita kampung yang pernah dipaksa menjadi saksi melangkah masuk dengan air mata bercucuran. Dia berkata dengan suara terketar-ketar, saya nak cakap perkara sebenar. Hari tu, dia tak curi apa-apa pun. Saya dipaksa oleh Kopral Nizam untuk berbohong. Kalau tidak, dia ugut nak tangkap saya. Suasana menjadi riuh serta merta. Ramai anggota polis yang terkejut. Ketua pasukan pemantau menoleh ke arah Kopral Nizam dengan pandangan tajam. Apa semua ni? Kopral Nizam cuba menafikan. Dia menipu. Mereka semua ni diupah oleh orang tua ni. Tetapi ramai penduduk kampung yang lain turut berdiri. Tidak benar. Kami ada di sana hari itu. Kami nampak segalanya. Dia tidak bersalah. Kopral Nizam yang selalu minta duit kopi dari kami. Suara orang ramai semakin kuat bergema di seluruh balai. Ramai anggota polis yang sebelum ini diam mula berpandangan dengan rasa serba salah. Ketua pasukan pemantau menoleh kepada Ketua Polis Daerah. Saya mahu siasatan penuh dan telus dijalankan serta-merta. Wajah Kopral Nizam menjadi pucat lesi.
Dia menoleh ke arah lelaki tua yang sedang berdiri di dalam lokap dengan penuh kemarahan dan pada masa yang sama ketakutan kerana segalanya seolah-olah di luar kawalannya. Tan Sri Ismail berkata perlahan tetapi jelas, "Kamu fikir kamu boleh mencipta kebenaran dengan pembohongan, tetapi akhirnya kebenaran akan mendedahkan dirinya sendiri." Semua mata di dalam bilik itu tertumpu pada lelaki tua itu. Dan pada saat itu, ramai yang mula merasakan dia bukan sekadar orang kampung biasa, tetapi seseorang yang jauh lebih besar. Di dalam balai polis, suasana menjadi sangat tegang. Selepas wanita kampung itu mendedahkan kebenaran di hadapan pasukan pemantau, semua anggota polis mula ragu-ragu sama ada tuduhan terhadap lelaki tua itu hanyalah rekaan untuk menutup penyalahgunaan kuasa Korporal Nizam. Bisik-bisik kedengaran di seluruh balai. Mungkin orang tua. Ni betul-betul tak bersalah, dia tak nampak macam banduan. Pandangan mata dia terlalu yakin. Korporal Nizam yang berdiri di tengah-tengah bilik mula berasa dunianya terbalik. Dia mengetap gigi dan cuba menjerit untuk menenggelamkan suara orang lain. "Jangan percaya cakap dia. Orang tua ni cuma reka cerita untuk kelirukan kamu semua." Tetapi suaranya tidak lagi kedengaran tegas seperti biasa. Keyakinannya jelas telah goyah. Tan Sri Ismail bin Kasim berdiri tenang di dalam lokap. Cahaya matahari pagi menembusi jeriji besi, menyinari wajahnya yang dipenuhi garis-garis usia, tetapi matanya bersinar dengan penuh wibawa. Dia melangkah ke hadapan sehingga ke jeriji lokap sebelum berkata dengan suara yang dapat didengari semua orang, "Sudah tiba masanya untuk kebenaran didedahkan." Suara itu membuatkan seluruh bilik senyap sunyi. Semua mata tertumpu pada lelaki tua yang berdiri dengan megah di dalam lokap. Ketua pasukan pemantau mengerutkan dahinya sebelum bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Tan Sri Ismail tersenyum nipis sebelum berkata perlahan-lahan dengan jelas, "Saya bukan pencuri, bukan gelandangan dan bukan orang tua biasa. Saya Tan Sri Ismail bin Kasim, Ketua Polis Negara." Suasana riuh serta-merta, seluruh balai gempar. Setiap anggota polis terkejut, ada yang menekuk mulut kerana tidak percaya. Wanita kampung yang duduk di situ menangis teresa-isak apabila menyedari orang yang dipaksanya untuk difitnah adalah individu paling penting dalam pasukan polis negara. Wajah Korporal Nizam pucat lesi. Dia menggigil sehingga hampir rebah. Tak mungkin. Kau cuma menyamar." Tetapi tiba-tiba, ketua pasukan pemantau mengangkat tangannya. Seorang pegawainya segera menghulurkan satu fail. Di dalamnya terdapat salinan kad kuasa pegawai tertinggi dan dokumen rasmi yang mengesahkan bahawa lelaki tua di hadapan mereka adalah Tan Sri Ismail bin Kasim yang sebenar. Keadaan senyap serta-merta. Semua orang seolah-olah berhenti bernafas. Ketua polis daerah terasa lututnya longgar dan terpaksa berpaut pada meja. Dia tidak pernah menyangka lelaki tua yang difitnah itu adalah ketua polis tertinggi di negara ini. Tan Sri Ismail melangkah keluar dari lokap selepas ketua pasukan pemantau mengarahkan gari dibuka. Dia berdiri tegap dengan penuh wibawa lalu menoleh ke arah Korporal Nizam yang berdiri dengan wajah pucat. Korporal Nizam panggil Tan Sri Ismail dengan lantang. "Apa yang kamu lakukan selama ini adalah menggunakan undang-undang sebagai alat untuk menindas rakyat. Kamu bukan sahaja menghancurkan maruah diri sendiri, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap seluruh pasukan polis." Korporal Nizam menggigil dan cuba membela diri. Saya cuma jalankan tugas. Tugas polis adalah melindungi rakyat, bukan memeras ugut, bukan memfitnah, bukan menindas mereka yang lemah, sahut Tan Sri Ismail dengan suara yang bergema. "Kamu gunakan alasan undang-undang, tetapi sebenarnya kamu hanya gunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri." Ramai anggota polis yang lain menunduk malu. Ada yang menitiskan air mata kerana tidak menyangka akan mendengar teguran sebegitu dari mulut ketua polis mereka secara langsung. Orang ramai di luar bersorak memberi sokongan. Mereka menjerit, "Kebenaran pasti menang. Polis yang baik mesti bersama rakyat." Korporal Nizam tidak dapat bertahan lagi. Dia rebah melutut di atas lantai, air matanya mengalir deras. Dia berkata dengan suara terketar-ketar, "Saya bersalah, Tuan. Saya mabuk kuasa. Saya tak layak jadi polis." Tan Sri Ismail melangkah mendekatinya sebelum berkata perlahan, "Mengakui kesalahan adalah langkah pertama.
Tetapi kesalahan yang telah kamu lakukan mesti dihukum mengikut undang-undang sebagai pengajaran kepada semua anggota polis. Ketua Pasukan Pemantau segera memberi arahan tahan Korporal Nizam atas tuduhan salah guna kuasa dan memfitnah orang awam. Bunyi gari dikunci kedengaran, kali ini bukan pada pergelangan tangan lelaki tua itu, tetapi pada Korporal Nizam sendiri. Orang ramai yang melihat bersorak. Riang. Ramai penduduk kampung yang mengangkat tangan menadah syukur kepada Tan Sri Ismail, air mata kegembiraan mengalir di pipi mereka. Suasana di balai polis hari itu penuh dengan kejutan, tetapi pada masa yang sama, terbit satu harapan bahawa keadilan masih wujud di negara ini. Bunyi gari yang dikunci pada pergelangan tangan Korporal Nizam bergema di tengah-tengah kesunyian balai polis. Ketika itu, semua mata tertumpu kepadanya. Suasana begitu menekan sehingga bunyi nafas pun kedengaran terlalu kuat. Korporal Nizam berdiri kaku, matanya liar dan tidak percaya. Dia tidak sangka keadaan akan berubah sepantas ini. Beberapa hari lalu, dia adalah seorang yang berkuasa dan digeruni. Hari ini, dia digari seperti seorang penjenayah. Tan Sri Ismail bin Kasim berdiri tegap dengan tenang. Dia tidak memandang Korporal Nizam dengan rasa puas, sebaliknya dengan pandangan seorang guru yang sedang menasihati anak muridnya yang sesat. Korporal Nizam, kata Tan Sri Ismail dengan lantang, kesalahan kamu bukan sekadar memfitnah saya, tetapi mengkhianati uniform yang kamu pakai. Kata-kata itu bergema di seluruh balai. Semua yang mendengarnya terasa terpukul. Ramai rakan polis yang lain menunduk malu. Korporal Nizam rebah melutut ke lantai. Air matanya membasahi pipi. Dia mengangkat tangannya yang bergari seolah-olah memohon ampun. Saya bersalah, Tuan. Saya mabuk kuasa. Saya ingat polis ada hak ke atas semua orang, tapi saya lupa tugas polis adalah untuk berkhidmat kepada rakyat. Tangisannya membuatkan orang ramai yang melihat terdiam. Ada yang turut menitiskan air mata, tidak menyangka akan melihat polis muda yang angkuh itu berubah menjadi seorang lelaki yang putus asa dan mengaku kalah. Tan Sri Ismail melangkah mendekatinya sebelum berkata perlahan tetapi tegas, mengakui kesalahan hanyalah langkah pertama. Tetapi kamu mesti menebus apa yang telah kamu lakukan, supaya rakyat nampak undang-undang masih ditegakkan. Ketua Pasukan Pemantau menoleh dan memberi arahan kepada anak buahnya bahawa Korporal Nizam untuk tahanan lanjut dan siasatan mengikut prosedur. Bunyi klik. Gari kedengaran sekali lagi apabila dua orang anggota polis mengiringi Korporal Nizam. Dia dipapah bangun kerana kakinya terasa lemah. Dia menunduk sepanjang jalan, air matanya masih tidak berhenti mengalir. Orang ramai di luar bersorak, keadilan mesti ditegakkan. Polis yang baik mesti bersama rakyat. Suara mereka bergema penuh semangat. Ketua Polis Daerah berjalan mendekati Tan Sri Ismail, wajahnya penuh kekesalan dan rasa malu. Tuan, saya minta maaf bagi pihak anak buah saya. Saya telah cuai dalam pemantauan sehingga perkara ini berlaku. Tan Sri Ismail hanya mengangkat tangannya. Jangan minta maaf kepada saya. Mintalah maaf kepada rakyat, kerana rakyatlah mangsa yang sebenar. Kata-kata itu membuatkan Ketua Polis Daerah menitiskan air mata. Dia berpaling menghadap orang ramai di luar balai sebelum berkata dengan lantang, saya sebagai Ketua Polis Daerah memohon maaf kepada semua saudara dan saudari kerana membiarkan penyalahgunaan kuasa berlaku. Saya berjanji perkara seperti ini tidak akan berulang lagi. Orang ramai menyahut, syukur, kami mahu polis yang baik seperti ini. Suasana pada hari itu berubah dari suram menjadi penuh harapan. Tan Sri Ismail menoleh ke arah Korporal Nizam yang sedang dibawa pergi. Pandangannya bukan dipenuhi kebencian, tetapi belas kasihan yang bercampur dengan ketegasan. Dia tahu pengajaran kali ini akan terpahat di dalam hati lelaki muda itu seumur hidup. Korporal Nizam menoleh memandang Tan Sri Ismail buat kali terakhir sebelum dibawa menaiki trak. Air matanya masih mengalir. Dia berkata dengan suara perlahan, Tuan adalah guru yang menyedarkan saya bahawa polis bukan orang yang berkuasa, tetapi orang yang menjaga keadilan. Terima kasih, Tuan, walaupun sudah terlambat. Trak yang membawa Korporal Nizam bergerak semakin jauh, disaksikan oleh penduduk kampung dan semua anggota polis. Tan Sri Ismail berdiri tegak di situ. Angin meniup lembut wajahnya. Cahaya matahari memancar, mencipta bayang yang megah.
Dia mengucapkan satu ayat yang menjadi pengajaran kepada semua yang mendengarnya. Maruah seorang anggota polis tidak terletak pada pangkat, tetapi pada usahanya melindungi rakyat dengan penuh kejujuran dan keadilan. Petang itu, balai polis kecil yang dahulunya suram menjadi sebutan di seluruh negeri. Selepas peristiwa Tan Sri Ismail bin Kasim, Ketua Polis Negara, mendedahkan identitinya dan mengarahkan penangkapan Korporal Nizam atas tuduhan salah guna kuasa, penduduk kampung yang dahulunya senyap dan pasrah mula berani bersuara. Mereka berkumpul untuk menuntut hak mereka. Ada yang pernah diperas ugut, ada yang pernah diancam. Semuanya tampil menceritakan kisah mereka di hadapan wartawan yang datang membuat liputan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami sangka akan lihat dalam hidup kami. Ketua Polis Negara turun padang sendiri tanpa memberitahu sesiapa, kata seorang lelaki pertengahan umur dengan suara sebak. Saya terharu kerana Tuan telah menunjukkan kepada kami bahawa keadilan masih ada. Suara sokongan dari orang ramai bergema. Media mula menyiarkan berita ke seluruh negara tentang bagaimana Ketua Polis Negara menyamar sebagai orang tua untuk menguji anak buahnya dan membongkar rasuah. Imej seorang lelaki tua kurus yang digari, tetapi sebenarnya adalah pemimpin tertinggi pasukan beruniform, menjadi simbol kebenaran yang tidak dapat disembunyikan. Sementara itu, Korporal Nizam dibawa ke ibu pejabat untuk siasatan lanjut. Dia duduk di dalam trak tahanan dengan wajah muram, air matanya masih bergenang. Walaupun dia tahu dia akan menghadapi hukuman, sesuatu di dalam hatinya telah berubah. Dia bukan lagi lelaki muda yang mabuk kuasa, tetapi seseorang yang mula memahami untuk siapa sebenarnya seorang polis berkhidmat. Di balai polis, Tan Sri Ismail masih berdiri tenang, memandang semua anggota polis yang berbaris di hadapannya. Mata mereka penuh dengan rasa gerun bercampur hormat. Saudara-saudari sekalian, kata Tan Sri Ismail dengan suara tegas, peristiwa hari ini bukanlah perkara kecil. Ia adalah cerminan kepada hati kita. Sama ada kita masih polis yang dipercayai oleh rakyat atau tidak. Semua menarik nafas serentak, tiada siapa yang berani bergerak. Menjadi polis bukan sekadar memakai uniform, bukan sekadar memegang undang-undang, tetapi mempunyai hati yang berpihak kepada rakyat, menggunakan undang-undang dengan adil, tidak membiarkan ketamakan dan kuasa membutakan mata. Sambung Tan Sri Ismail lagi, mana-mana anggota polis yang melupakan tugasnya, dia tidak layak memakai uniform ini. Ramai anggota polis yang mendengar menitiskan air mata. Mereka tahu apa yang berlaku adalah pengajaran yang besar dan satu amaran untuk mereka semua bermuhasabah diri. Tan Sri Ismail menoleh ke arah Ketua Polis Daerah. Tuan, hari ini Tuan sendiri telah lihat bagaimana kecuaian yang kecil boleh membawa kepada kesalahan yang besar. Ketua Polis Daerah berdiri tegak. Air matanya bergenang. Dia berkata dengan suara terketar-ketar, "Saya berjanji, Tuan, saya tidak akan cuai lagi. Saya akan melindungi rakyat dengan jujur." Tan Sri Ismail mengangguk sebelum menoleh ke arah orang ramai di luar. Dia berkata dengan kuat agar semua dapat mendengar, rakyat adalah pemilik negara ini. Setiap anggota polis bertugas untuk berkhidmat, bukan untuk menindas. Tepukan gemuruh bergema di seluruh kawasan. Ramai yang bersorak gembira. Suasana dipenuhi dengan semangat harapan. Senja itu, apabila segalanya telah reda, Tan Sri Ismail berjalan keluar dari balai polis secara senyap. Dia tidak menaiki kereta mewah, tiada pengiring. Sebaliknya, dia memilih untuk berjalan perlahan di sepanjang jalan yang sama di mana dia pernah berjalan ketika menyamar sebagai lelaki tua. Wajahnya dihiasi senyuman nipis. Misinya kali ini bukan sekadar untuk mendedahkan kesalahan seorang individu, tetapi untuk menyedarkan hati seluruh pasukan polis di negara ini, fikirnya. Pemandangan terakhir yang dilihat oleh orang ramai adalah seorang lelaki tua berjalan perlahan di bahu jalan. Bunyi selipar getahnya yang lama bergeser dengan jalan kedengaran berirama. Tetapi di sebalik imej itu, tersimpan hati seorang pemimpin yang hebat yang tidak memerlukan uniform untuk membina kepercayaan kerana kepercayaan yang sebenar datang dari perbuatan yang jujur dan adil. Dan kisah ini telah meninggalkan satu pengajaran yang tidak ternilai kepada masyarakat Malaysia bahawa maruah seorang anggota polis tidak terletak pada pangkat atau jawatan tetapi pada hati yang sentiasa berpihak kepada rakyat dan menggunakan undang-undang demi keadilan yang sebenar.